Macam mana kita nak post barang dengan aplikasi post laju? Mula-mula sekali, kita boleh install aplikasi post laju. Buka aplikasi post laju dan pilih one time shipment. Pertama sekali, masukkan maklumat penghantar barang seperti nama, nombor telefon dan alamat. Seterusnya, masukkan pula maklumat penerima barang. Selepas dah lengkapkan maklumat penghantar dan penerima barang, isikan pula maklumat parcel. Masukkan berat barang, harga barang dan pilih kategori barang. Dekat bawah ni, kita boleh lihat berapa anggaran harga yang perlu kita bayar. Seterusnya, semak semula semua maklumat yang kita isi tadi dan tekan butang generate. Nanti, kita hanya perlu bawa barang ke cawangan pos laju dan tekan butang scan to print untuk dapatkan slip parcel. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ni. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan pos laju, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.